Yang baru sahaja tiba, yang baru sahaja sampai, selamat datang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara hadirin majlis yang diraikan, dan sekali lagi kami juga turut mendoakan semoga ukhuwah dan silaturahim dan segala penghargaan juga yang tidak terhingga kepada semua tetamu-tetamu yang sudah hadir. Maka berubahlah sisi pandang titian perjalanan kehidupan buat mereka berdua. Jadi sekarang marilah sama-sama sekali lagi kita turut mendoakan agar mereka yang diraikan pada hari ini semoga berpanjangan jodoh mereka sampai ke penghujung usia, diberikan kesihatan yang walafiat dan diluaskan pintu rezeki buat kedua mereka, insyaAllah. Mudah-mudahan 11.50 pagi dan insyaAllah kurang 1 jam sahaja lagi daripada sekarang kita akan sama-sama menyaksikan antara puncak majlis. Ucapan selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada seluruh keluarga daripada pihak rombongan bertanda. Majlis turut mempersilakan kepada pihak rombongan untuk mengambil tempat di meja keluarga yang telah pun disediakan. بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan pihak tuan rumah Encik Alizar bin Zakaria serta Puan Siti Minah binti Ismail. Yang kami alu-alukan ahli keluarga daripada pihak rombongan bertandang yang diketuai oleh Encik Rashid bin Parlan dan Puan Nur Rasidah binti Pandu. Yang sama-sama kita raikan pasangan mempelai yang meraihkan cinta pada hari yang berbahagia ini, di antara Sayyidatul Husna binti Alizar dan Muhammad Ikhwan Haikal bin Rashid. Seterusnya yang dihormati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, harum semerbak si bunga rampai, sekutu mawar sudah disunting, duduk keliling tetamu yang ramai, melihat pengantin duduk bersanding. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan selamat datang ke majlis Walimatul Urus bagi meraihkan cinta buat pasangan Husna dan Haikal. Ya Allah, ya Tuhan kami yang amat mengasihani, limpahkanlah rahmat dan keampunanmu kepada pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap godaan dan cubaan hidup berumah tangga. Allah ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku. Angin perlahan membawa rindu, anak tercinta kini berpasangan, hati lepaskan dengan doa dan restu. Tuan-tuan dan puan, inilah wajah-wajah yang sangat mengasihi anak anda mereka yang bersanding di pelaminan.
Semoga doa dan restu yang mengalir daripada ayahanda dan juga bonda inilah yang akan menjamin keberkatan ke atas rumah tangga buat pasangan Husna dan juga Haikal. Majlis mempersilakan sekali lagi pasangan mempelai untuk tampil ke singgasana pelamin. Dan majlis ingin mempersilakan juga terlebih dahulu pihak tuan rumah Encik Alizar bin Zakaria dan Puan Siti Minah binti Ismail untuk turut serta di ruangan pelamin bagi menyempurnakan sesi bergambar buat seketika. Dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Bismillahi ala barakatillah walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah tuan-tuan, dengan ini majlis mempersilakan dengan segala hormatnya pasangan pengantin baru, ahli keluarga, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian untuk menikmati hidangan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan dan selamat mencari akhirat. Dengan penuh takzim, majlis menjemput pasangan pengantin Raja Sehari untuk meneruskan atur cara. Dipersilakan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, majlis mempersilakan kedua mempelai memotong kek sebagai tanda permulaan hidup bersama. Dipersilakan. Semoga dengan potongan pertama ini Allah Ta'ala akan membuka pintu rezeki buat mereka seluas lautan. Terbinanya rumah tangga seindah mahligai, dan semoga rumah tangga pasangan ini sentiasa berada di bawah naungan mawaddah, rahmah dan sakinah. Oh, ada lagi tambah ujung tu bang. Muat tak ujung tu ada tambah baru tu? Rapat sikit, rapat. Masuk lagi. 1, 2, 3. Tekan sekejap. Okey. Okey. Buat formal dulu. Kita buat formal. Ada lagi ke? Bukan, ini saja. Okey. Siap demo lagi tau. Cameraman kita dedikasi dia lain macam. Orang tak boleh buat, dia demo kasih boleh buat. Buat dulu boleh. Pandang kamera. 1, 2, 3. Lagi sekali pun. Ubah tempat. Mana ubah tempat? Okey, sekejap. Tak cukup pakai mikrofon, nampak aku pakai handphone call tau. Pak Uda mana Pak Uda? Semua sebaris kita buat vision. Okey. Okey, semua ini kita bersama dengan kamera handphone dulu. Komang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tak freestyle? Ramai-ramai freestyle. 1, 2, 3. Tunjuk pengantin. 1, 2, 3. Boleh tak? Lagi sekali formal. 1, 2, 3. Okey. Mini love 1 boleh. Semua bagi mini love. 1, 2, 3. Okey, tunjuk pengantin. Mak Muka pengantin pandang rendah kamera. sikit. Mak pengantin rendah sikit. Jangan tutup muka. Okey. 1, 2, 3. Freestyle. Freestyle satu lagi. 1, 2, 3. Buat muka paling happy sekali. Happy.